Package yang aku ambil ni dua tau. Korang akan dapat satu, dua lampu solar ni. Kita akan unboxing, kita akan tengok kualiti dia macam mana. Dia punya lampu solar ni memang besar guys. Nampak tu, full LED ni, IP68, waterproof, tak ada masalah. Untuk dia depan ni acrylic, waterproof, korang boleh guna untuk outdoor lah. Macam ni yang jenis kecil kan. Sekarang ni yang besar macam ni. Ok, ni dia punya solar panel. Dia bagi dua bracket, satu untuk solar panel, satu untuk lampu ni. Untuk dia punya wire ni, kabel dia berukuran 5 meter, memang panjang lah. Walaupun aku menggunakan lampu handphone je, solar panel ni boleh mengecas dengan lampu ni, nampak kan? Lampu yang blinking ni menandakan solar panel ni sedang mengecas lampu ni. Memang terbaik guys. Dekat remote ni korang boleh set 3 jam, 5 jam, 8 jam. Lepas tu korang boleh set auto tau. Kita cuba on kan Nampak tu guys. Memang cerah guys. Memang kuat lah dia punya lampu ni. Korang nak adjust brightness slow boleh, nak kuat pun boleh. So sementara tengah promosi ni, korang nak beli satu boleh, dua pun boleh. Barang ni local seller, ready stock Malaysia. Korang boleh tekan link kat bawah.